Guys, kali ni kita ada satu lagi earbud Sanrio, iaitu Sanrio Character LY505. Earbud Sanrio sebelum ni power gila. Jom kita test tengok Sanrio Character ni power tak power. Walaupun nampak macam untuk kanak-kanak, dan shape dia pun Hello Kitty ya guys. Korang tengok tu, cute gila model Hello Kitty. Jom kita buka tengok. Itu dia earbud dia, jenis yang tak ada getah. Touch sensor of course ada, dan mic pun ada. Dia menggunakan Type-C, bateri boleh tahan selama 4 jam. Bahagian belakang dia nice. Kat dalam ni ada satu user manual, dan of course ada satu charging cable. Sebelum ni kita ada Sanrio YG10 yang memang best gila pakai. Yang ni kita check tengok padu ke tak sama macam Sanrio sebelum ni. Okey, masuk dekat telinga. Wow guys, apabila kita connect, dia cakap dalam bahasa Cina. So untuk Sanrio ni, bahasa dia adalah bahasa Cina. Guys, full volume dia kuat gila. Kau-kau punya. Kalau korang duduk kat tempat yang bising, tak ada masalah langsung. Dan lagi satu, bass dia pun heavy. So kalau kita dengar lagu berdentum-dentum babe. Gila babe. Nice, seriously nice untuk kualiti bunyi dia. Untuk gaming, earbud ni dia tak ada gaming mode. So kalau korang nak main game, tak suggest untuk korang ambil earbud ni. Tapi untuk mic dia kuat. Korang tengoklah tu graf dia. Korang dengarkan sendiri. Sekarang kita sedang test mic daripada earbud Sanrio Character LY. Korang dengar mic dia kuat, jelas, tak ada noise langsung. So guys, untuk korang nak buat dengan lagu, memang padu habis. Korang nak buat call pun mic dia memang jelas. Cuma untuk game je mungkin tak sesuai. Dan untuk korang yang bertutur dalam bahasa Cina, mungkin tak ada masalah untuk korang. Kalau korang nak pakai, okey je guys. Dapatkan dekat beg kuning di bawah.